cewek ni kat sini. Nanti tak perfect lah video Kayla. Apa Kayla ni perfect tak perfect? Cerik ni dah banyak berjasa dengan nenek tau. Alah, orang baru je nak tunjuk muka kat kamera. Mestilah kena pakai baju cantik-cantik. Dapur pun kenalah cantik. Bab masak ni cantik ke tak cantik ke tak penting. Yang penting kita rasa kita kongsi. Hai semua, saya Kayla. So hari ni kita nak masak apa untuk menu berbuka? Kita nak masak rendang daging spaghetti. So apa yang paling penting dalam menu ni adalah mestilah spagettinya. Kayla, tolong Wan beli barang kejap boleh? Tolong Wan beli daun palas, santan dan... Rani. Ambil masuk. Okey, kita buat kuih. Apa tahun ini? Tahun ni, kita buat biskut Almond London. Almond London. Biskut kegemaran Kayla. Kayla mana? Tak buat sama-sama ke? Tak tahulah, Mi. Sekarang ni, Kayla tu mudi semacam aja. Buat apa pun tak jadi. Wow! Cantiknya Kayla hidang lauk ni. Ni kena tangkap gambar ni. Kayla, pegang. Sekejap. Senyum. Mimi duduk. Nanti Kayla bolehlah post dekat online. Kayla, apa kata raya tahun ni kita masak sama-sama? Kita boleh buat 2 jenis rendang, kuah lodeh, sambal sotong, biskut pula biskut kegemaran Kayla, Almond. Kayla, berapa ketupat Kayla dah anyam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirm ada something ni. Dah seminggu dah dia macam ni. Saya baru teringat. Tengok ni. Baca. Patutlah Kayla tu macam tu. Benda macam ini can affect people deeply, you know. Especially anak dara macam Kayla. Wan nak masak semua lauk ni sorang-sorang ke? Alah, Wan dah biasa dah. Alah, jangan cakap macam tu. Kayla nak tolong Wan boleh? Boleh. Tak payah pakai sudu. Pakai jari je. 1. Kita nak ambil gambar ni. Kau ni kan? Pergi tengok kuah lodeh tu. Nanti hangit pula. Pergi. Okey tak kuah lodeh tu? Okey je. Kacau. Tapi kacau dia jangan kacau lama-lama sangat. Biarkan daging tu kenal santan tu. Cukup kedua. Apa ni? Tak, biarkan aje lah. Okey. Wan,
Orang sukalah kita buat masak-masak macam ni. Hai, ni Wan saya. Kita masak apa, Wan? Kita masak rendang daging. Wah. Jemput makan semua. Yes. Jomel always. Kalau korang nak tahu macam mana nak masak lauk banyak macam ni, korang kena follow Kayla tau. Ni resepi Wan. Wan yang banyak ajar Kayla. Perfect tak perfect, yang penting Kita rasa kita kongsi. Selamat Hari Raya.